Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad, dalam siri Malaysiaku episod yang ke-37 pada kali ini. Dan saya berdoa agar sahabat dan kawan-kawan yang sedang menonton video saya kali ini berada di dalam kandungan sehat walafiat dan kehidupannya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama berdoa agar negara kita Malaysia ini sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang baru masuk ke channel saya ini, mohon di subscribe dahulu. Mudah-mudahan ianya dapat membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebahagian besar daripada kita memang pernah mengalami perjalanan ke luar negara, mungkin dengan pelbagai tujuan. Ada yang bertugas rasmi, ada yang ziarah sanak saudara, ada yang buat bisnes, dan ramai juga yang semata-mata melancong untuk melihat negara-negara tertentu. Sebut sahaja soal perjalanan ke luar negara ini, ada dua perkara yang penting yang kita perlu uruskan sebelum kita melakukan perjalanan. Pertamanya, kita perlu ada pasport, iaitu dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia kepada kita bagi maksud perjalanan ke negara-negara yang dibenarkan. Pasport ini adalah dokumen yang menyimpan maklumat peribadi kita seperti nama, jantina, tarikh dan juga tempat lahir, seolah-olah macam kad pengenalan kita ketika mana kita berada di luar negara. Keduanya ialah visa, iaitu kebenaran masuk rasmi oleh negara asing kepada kita dengan tujuan dan juga jangka masa yang tertentu. Jadi tanpa pasport kita tidak boleh keluar negara, dan tanpa visa jika diperlukan kita tidak diizinkan masuk ke negara berkenaan. Jadi visa ini merupakan dokumen penting bila kita hendak memasuki sesuatu negara. Banyak negara tidak mengenakan visa bagi rakyat Malaysia. Ada juga negara yang memerlukan visa untuk kita masuk ke negara berkenaan. Soalnya, memohon visa ini kadang-kadang banyak masalahnya. Antaranya, kita semestinya kena membayar sejumlah bayaran, memakan masa kadang-kadang, dan juga mungkin boleh ditolak tanpa sebarang alasan. Jadi jika kita boleh masuk ke sesebuah negara tanpa visa, yakni menggunakan pasport sahaja, maka ianya adalah yang terbaik. Tidak perlu bersusah payah memohon visa dan juga tidak perlu mengeluarkan belanja. Maka lebih banyak negara yang boleh dimasuki tanpa visa, maka pasport itu dianggap lebih kuat ataupun powerful. Persoalannya sekarang ini ialah sejauh mana kekuatan pasport negara kita Malaysia berbanding negara-negara di peringkat ASEAN, sejauh mana pula prestasi kita di peringkat dunia. Maka inilah isu-isu yang akan kita cuba bahas di dalam video kali ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sehingga tahun 2025 ini sekurang-kurangnya ada dua indeks yang sering digunakan untuk mengukur kekuatan pasport di peringkat antarabangsa berasaskan kepada beberapa maklumat yang terutamanya ialah bilangan negara yang boleh diakses tanpa visa. Yang pertamanya ialah apa yang dipanggil Passport Index yang dikeluarkan oleh Aten, yang mengambil kira pasport dari 198 negara dan juga maklumat berkaitan dengan pembangunan sumber manusia sesebuah negara. Apa yang kita dapat lihat di sini, menurut Passport Index ini, dalam tahun 2025 Malaysia berada di tangga yang ke-7 pasportnya paling kuat di dunia dengan 116 negara akses tanpa visa, 47 negara visa waktu ketibaan, dan 8 negara electronic travel authorization ataupun visa digital. Hanya 27 negara sahaja yang memerlukan visa, antaranya Amerika Syarikat, Kanada dan Australia.
Seterusnya ada satu lagi indeks yang dipanggil Henley Passport Index yang mengukur kekuatan pasport 227 negara berasaskan kepada bilangan destinasi yang boleh dimasuki tanpa menggunakan visa. Indeks ini juga menggunakan data daripada Persatuan Udara Antarabangsa IATA, sebuah pengkalan data perjalanan yang paling tepat berbanding dengan indeks-indeks yang lain. Dan kerajaan kita menerima pakai indeks Henley Passport Index ini sebagai rujukan rasmi. Menurut Henley Passport Index ini, dalam tahun 2025, pasport Malaysia di peringkat ASEAN berada di tangga kedua dari segi kekuatannya di belakang Singapura dan juga berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Kita lihat di sini pasport negara Singapura masih berada di tangga pertama di peringkat ASEAN dengan lebih 191 negara yang boleh dilawati rakyatnya tanpa visa. Thailand dan Indonesia kita lihat masih jauh di belakang negara kita dengan kekuatan pasportnya sekitar di tangga ke-60 hingga 70 di peringkat dunia, manakala Filipina dan lain-lain negara lebih rendah lagi dengan akses tanpa visa kurang daripada 80 negara. Di peringkat dunia pula, pasport Malaysia berada di tangga yang ke-12 pada tahun 25 ini dengan akses kepada 183 buah negara tanpa visa. Ini bermakna hanya 27 negara lain sahaja yang memerlukan visa untuk dilawati oleh rakyat Malaysia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, melihat kepada maklumat yang telah dikongsikan tadi, bolehlah kita katakan bahawa Malaysia mempunyai antara pasport paling kuat di dunia, walaupun mempunyai perbezaan kedudukan antara kedua-dua indeks tadi, Passport Index dan juga Henley Passport Index yang mengukur kekuatan pasport di peringkat antarabangsa. Namun pasport Malaysia adalah antara yang terkuat di dunia. Pasport Malaysia boleh digunakan untuk memasuki antara 160 hingga 183 buah negara tanpa mengemukakan permohonan visa terlebih dahulu. Mungkin antara kita tertanya-tanya mengapa pasport Malaysia, sebuah negara yang kecil sahaja, begitu menonjol dan antara yang terkuat di peringkat antarabangsa. Saya cuba senaraikan di sini antara 4 sebab utama mengapa pasport Malaysia antara yang terkuat di dunia sekarang ini. Yang pertama, hubungan diplomatik yang kuat dan baik dengan banyak negara. Jadi apabila ini terjadi, maka banyak negara akan cenderung untuk memberi akses tanpa visa kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, ekonomi yang mantap dan stabil dengan KDNK per capita lebih daripada $14,000 USD setahun dan juga nilai mata wang kita yang stabil menyebabkan risiko untuk rakyat Malaysia melanggar peraturan dan juga bekerja di luar negara adalah sangat rendah. Yang ketiga, rekod dan juga reputasi rakyat Malaysia ketika berada di luar negara adalah sangat baik. Rakyat Malaysia tidak melakukan jenayah, tidak overstay dan juga selalunya mematuhi peraturan di negara-negara yang dilawati. Dan yang keempat, masyarakat antarabangsa mengetahui bahawa Malaysia bukanlah sumber penghijrahan beramai-ramai rakyatnya ke luar negara untuk apa-apa tujuan sekalipun. Sementara itu, untuk pengetahuan sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekalian, Malaysia adalah negara pertama di dunia yang menggunakan teknologi biometrik pada pasportnya, iaitu mulai pada bulan Mac 1998. Dengan teknologi canggih ini, digital pasport ini, kepercayaan kepada kekuatan pasport Malaysia meningkat sehingga pertengahan 2019 hanya 150 negara di dunia ini sahaja yang telah menggunakan teknologi e-pasport ini.
Sebagai rumusannya, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, dengan status pasport yang kuat ini, kita rakyat Malaysia ada lebih banyak peluang untuk travel tanpa visa, terutama sekali untuk melancong. Urusan perniagaan akan menjadi lebih mudah dan akses ke pasaran global bagi barang-barang kita semakin luas. Tak perlu lagi kita stres dan fikir mendalam soal visa untuk keluar negara, jimat masa, jimat wang. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga dengan pencapaian ini dan kita berdoa semoga hal ini dapat dipertingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Tahniah dan syabas kepada pihak-pihak yang berkenaan. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan suka dengan video saya kali ini, sila like, komen dan juga share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi rakan-rakan di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.